Media Colombia dedah peluang Rodrigo Holgado untuk kembali bersama Harimau Malaya dilihat cerah. Ini selepas Rodrigo Holgado yang ketika ini menjalani penggantungan oleh FIFA memberi bayangan ingin terus bermain selepas timbul ura-ura mendakwa penyerang berusia 30 tahun itu menimbang persaraan. Perkongsian oleh seorang wartawan bola sepak di Colombia menyebut bahawa Holgado masih berpeluang besar untuk bisa kembali menyertai skuad Harimau Malaya. Peluang itu bagaimanapun bergantung sepenuhnya kepada keputusan rayuan di Mahkamah Timbang Tarasukan CAS yang dikemukakan oleh FAM. Holgado masih mempunyai peluang besar memperkuat Harimau Malaya sekiranya keputusan rayuan di CAS nantinya memihak kepada Malaysia, dan saya rasa Malaysia bakal menang di CAS, ujar wartawan Colombia itu. Selain itu beliau juga mengatakan sekiranya hukuman kepada Holgado itu dibatalkan, maka pemain itu akan menamatkan kontrak bersama América de Cali, dan Holgado bakal memperkuat JDT sebagai sebahagian daripada pelan jangka masa panjang pasukan Harimau Selatan.